Pernah cuba resipi lada jeruk orang dulu-dulu yang macam ni? Lada jeruk yang diperam guna air kelapa segar terus dari buahnya. Tengok. Jom kita buat. Nina sediakan 1 biji kelapa muda berserta dengan cili secukupnya. Kita cuci dan keringkan dulu cili ni. Kena keringkan betul-betul tahu, kalau tak nanti keluar kulat. Jangan buang batangnya tahu. Selepas tu masukkanlah ke dalam bekas yang kedap udara. Kemudian tuangkanlah air kelapa muda tadi secukupnya. Nak simpan je dekat dalam suhu bilik ni selama seminggu hingga ke 10 hari. Alhamdulillah, dah siap dah kita jeruk cili ni menggunakan air kelapa ni kan. Nampak tu air dah agak keruh, tapi jangan risau, memang macam tu. Dan bila kita buka, bau wangi sangat, dengar tu. Tengok. Sedar tak sedar dah 3 biji lada jeruk yang suami Nina makan. Kalau anda nak resipi sambal daripada lada jeruk ni, bolehlah komen kat bawah. Bye-bye.